Kenapa ke belakangan ni kes kanser kolon makin kerap berlaku di kalangan orang yang muda? Sebenarnya jawapannya kita tak tahu. Tapi ada banyak faktor yang sudah tukar dari zaman dulu sampai sekarang. Satu, apa yang keliling kita. Makanan kita ada banyak pollution, banyak proses. Kita tak senaman, duduk kat rumah, duduk kat kafe, tak jalan, tak bergerak. Kita tak tahu punca dia. Tapi benda yang dah diubah ialah lifestyle kita yang dah ubah. Kualiti makanan dah ubah. Senaman dah ubah. Zaman sekarang, berjalan dikira senaman. Dan ada macam-macam benda lain yang boleh sebabkan dia meningkat. Tapi sebenarnya jawapan dia untuk soalan ni, kita tak tahu. Tapi risiko dia masih tinggi, masih wujud. Untuk golongan orang yang umur dia 45 dan lebih, sebab screening untuk kanser kolon sekarang bukan 50 tahun tapi 45 tahun ada program screening. Untuk golongan yang ke bawah 45, tiada apa-apa. Tiada cancer screening, tiada screening program. So apa yang penting ialah simptom. Sebab tak ada screening program yang wujud. Ada tak ini sebabkan masalah atau kita kena ubah? Kita tak tahu tapi tak ada safeguards. Apakah ujian yang kita kena buat untuk kesan kanser kolon? Ada banyak ujian untuk kanser kolon tapi ujian yang paling baik, gold standard ialah kolonoskopi. Dan kalau kamu risau pasal kolonoskopi, jangan. Ujian dia 10 minit saja. Tak sakit langsung sebab dalam usus tak ada saraf. So kalau rasa apa-apa, hanya rasa angin. Kalau rasa angin, keluarkan angin. Macam mana? Kentut. Itu saja. Tak sakit langsung. Ada tak apa-apa teknologi ataupun alat yang baru yang boleh mengesan kanser ini dengan lebih tepat? Untuk pengesan kanser kolon, bukan sekadar kanser tapi kena fikir. Apa kita buat kolonoskopi ni ialah untuk detect benda yang boleh jadi kanser. Maksud dia polip. Hampir semua kanser mula dengan polip. So detection polip ni penting. Siapa yang paling baik untuk detection polip? Gastroenterologist, sebab kita buat test ni tiap-tiap hari. Untuk menambahkan pick up rate, zaman sekarang semua orang suka AI, kita ada AI juga. Detection dia akan naik lebih daripada seorang sahaja. So ada hospital yang ada yang tak ada lagi, tapi harap semua ada sebab detection dia paling penting. Kalau polip dijumpa dikeluarkan sepenuhnya, kanser tak akan datang. Ada tak apa-apa tips kepada orang awam, netizen di luar sana supaya kita boleh cegah kanser kolon? Kalau you risau, bincang dengan doktor. Kalau nampak apa-apa yang bertukar, kalau pergi buang air besar, ada darah, kalau berat badan turun, sakit perut, apa-apa simptom, bincang dengan pakar gastroenterologist. Sebenarnya badan kamu pasal gastro system, kalau dia bekerja bagus, kamu tak tahu dia wujud. Kalau ada angin, ada sakit, pedih-pedih, cucuk-cucuk, sembelit, cirit, ada yang tak kena. Jangan nak self-diagnose, jangan nak rawat sendiri, cuba ubat ni, herbal ni, macam-macam beli dari internet. Jumpa doktor, cari punca dia, rawat dia dan kekal sihat. Terima kasih kepada Dr. Pakar yang berkongsi semua ilmu ini dengan kita semua. Hai, saya Dr. Prabjot Singh Sidhu. Saya adalah pakar gastroenterologi, hepatologi dan internal medicine di Ara Damansara Medical Center. Ara Damansara Medical Center membawakan video berbentuk pendidikan kesihatan ini khas buat anda semua.